Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua yang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ni saya nak ceritakan dua kisah seram. Kedua-dua kisah ni berlaku di negara Indonesia. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama Lina dan juga Abang Andy untuk memudahkan cerita. Kisah ni berlaku di Bandung, Indonesia. Berlaku sekitar tahun 2018. Lina ni, dia dah bekerja. Dia bertugas sebagai seorang ahli farmasi lah. Di sebuah farmasi di kota Bandung. Farmasi tempat Lina bekerja ni, dia besar dan terletak bersebelahan dengan sebuah klinik. Klinik dan juga farmasi ni adalah di bawah syarikat yang sama. Tugas Lina di farmasi itu bukan sahaja melibatkan ubat lah. Bukan sahaja menguruskan stok ubat keluar masuk, berapa jumlah ubat yang dibeli pada bulan ni, bukan. Dia termasuk dengan tugas-tugas administrasi. Maknanya lebih kurang macam tugas kerani pun dia buat. Termasuklah tugas-tugas yang berkaitan dengan student internship yang diterima masuk dekat situ. Biasalah dekat mana-mana tempat kerja pun memang akan ada student intern. Maknanya program praktikal pelajar-pelajar IPT. Memang setiap tahun farmasi itu akan terima beberapa orang student daripada IPT tempatan dekat Indonesia tu untuk menjalani program internship selama 4 bulan. Samalah dengan tahun tu, tahun 2018. Lina masih ingat lagi, tahun tu farmasi tempat dia bekerja ni buka untuk pengambilan student intern seramai 4 orang. Memang ramailah yang mohon nak jalani internship dekat situ. Tapi yang dipilih hanyalah 4 orang sahaja. Dan Lina adalah salah seorang yang terlibat dalam proses nak memilih student ni semua. Jadi pada tahun tu program internship daripada universiti ataupun kolej ni berlangsung daripada bulan Januari sampai bulan April. Dan ada 4 orang student yang dah dipilih. Tapi bila dah tiba hari internship tu, hari pertama program practical student ni, bukan Lina yang akan ambil tugas untuk briefing. Tapi ada senior Lina lah yang bernama Abang Andy. Abang Andy ni dia adalah seorang ahli farmasi yang senior, berumur sikit berbanding dengan Lina. Abang Andy lah yang akan ambil alih tugas nak buat briefing kepada student 4 orang ni. Jadi dia akan bawa lah student ni pergi meronda kawasan tu. Dipendekkan cerita, tibalah hari pertama program internship. Program praktikal lah. Datanglah student ni. Lina masa tu dia tak jumpa lagi student ni, berapa orang datang, rupa dia orang ni macam mana depan face to face. Dia hanya tengok student ni daripada borang sahaja. Borang permohonan. Dekat borang permohonan tu adalah gambar dia orang. Dia cuma kenal student ni daripada gambar tu saja. Tapi Abang Andy dia jumpa face to face dengan student intern ni. Jadi Abang Andy dia bawalah pergi meronda kawasan tu. Dia perkenalkan pada staff-staff yang ada dekat situ lah, kecuali Lina ni. Lina berada dekat kawasan pejabat masa tu. Tempat pertama yang Abang Andy bawa student ni pergi adalah di kawasan luar farmasi. Lepas tu dia masuk ke dalam, dia tunjuklah semua. Dia orang buat jualan macam mana, ubat macam mana yang dia orang jual. Dan dia bawa juga dekat klinik dekat sebelah. Banyak benda lah masa tu Abang Andy buat. Dia buat tour, dia buat sesi soal jawab. Memang panjang lebar lah Abang Andy ni briefing. Sesi briefing pelajar intern ni berlangsung pada waktu tengah hari. Okey, jadi bila dah selesai sesi briefing tu, Abang Andy pun dah bawa student intern ni pergi dekat sebelah, dekat klinik. Abang Andy kembali semula dekat farmasi dekat sebelah ni. Dan dia pergilah dekat ruangan admin, dekat di mana Lina berada. Jadi bila Abang Andy masuk dekat situ, dekat pejabat tu, Lina ni tengoklah Abang Andy ni nampak macam lesu. Muka dia macam letih lah. Jadi Lina tegur lah. Macam mana bang? Okey tak briefing kali ni? Student kali ni okey tak?
Masa tu Abang Andy ni dia sedang duduk dan dia sedang minum air mineral lah yang ada dekat atas meja. Abang Andy pun cakap lah dekat Lina, okey je, student datang kali ni semuanya okey, semuanya ramah, sopan dan dia orang ada adab lah. Lepas tu Lina cakap lah, oh baguslah kalau macam tu, sebab dia orang nak duduk kat sini lama, 4 bulan. Lepas tu Abang Andy ni tersenyum lah. Lepas tu Abang Andy dia ada menambah lagi, tapi ada seorang ni yang abang tengok macam tak berapa okey. Lina tanyalah, kenapa bang? Student yang mana yang tak okey tu? Abang Andy pun ceritalah, ada seorang student ni, dia berjalan paling belakang sekali. Tadi ada 4 orang, dia jalan paling belakang sekali. Yang 3 orang dekat depan ni okey, bersembang satu sama lain, nampak minat lah. Yang belakang ni, dia perempuan, student perempuan, free hair, dia cakap macam tu. Bila Abang Andy cakap ada student free hair, Lina rasa pelik lah. Student free hair? Bang, saya tahu yang nak datang intern dekat sini memang ada 4 orang, 3 perempuan, 1 lelaki. Tapi setahu saya lah, daripada borang ni, saya tengok gambar apa semua ni, semuanya pakai tudung bang, tak ada pun yang free hair. Bila Abang Andy dengar Lina cakap macam tu, dia kerutkan dahi, dia rasa macam pelik lah. Adalah tadi ada 4 orang je yang free hair ni, dia jalan belakang sekali. Dia senyap aja sepanjang abang buat briefing tu, tak ada tanya apa-apa pun. Dia jalan paling belakang dan dia langsung tak bercakap dengan student yang lagi 3 orang ni, yang lelaki dan juga 2 orang perempuan ni. Dia macam pasif lah, macam tak berminat aja. Dia pakai baju warna merah dan dia free hair, rambut dia panjang. Takkanlah abang tak perasan, memang ada yang free hair, dia orang 4 orang je. Bila Lina dengar Abang Andy cakap macam tu, Lina fikir balik, boleh jadi betul juga Abang Andy ni cakap, sebab dia tengok gambar-gambar student ni je, dia tak jumpa depan-depan. Boleh jadi salah seorang daripada student perempuan ni yang bertiga ni memang ada yang free hair di luar, maknanya dalam borang aja dia letak gambar dia bertudung. Boleh jadi macam tu lah. Ataupun boleh jadi yang Abang Andy nampak tu bukan orang. Jadi Lina ni dia cakap pada Abang Andy, bang, jangan-jangan yang abang nampak free hair rambut panjang tu, yang baju merah tu, bukan student kot, jangan-jangan hantu bang. Abang Andy bila dengar Lina cakap macam tu, dia macam cakap lah, kau ni mengarut lah, mana ada hantu nak datang siang-siang tengah-tengah hari macam ni. Dia cakap macam tu. Abang Andy menambah lagi, okey macam ni, kalau kau tak percaya, jom kita pergi dekat depan. Jadi Lina ikutlah Abang Andy pergi dekat depan, tempat dekat mana ada kaunter, ada rak yang ada ubat apa semua, tempat dia orang nak menjual. Dekat situ adalah seorang pekerja pembantu kedai lah yang bernama Cici. Jadi Abang Andy dia tanyalah Cici ni, Cici, tadi kamu nampak tak abang ada bawa masuk student intern dekat sini? Cici pun jawablah, nampak bang, kenapa? Andy pun tanya Cici, tadi ada tak nampak student yang pakai baju warna merah, rambut free hair dan panjang, rambut dia panjang? Cici dia nampak macam pelik, dia tengok abang ni, Abang Andy ni dalam keadaan yang pelik. Free hair, student free hair pakai baju warna merah, mana ada bang? Tadi ada 3 orang je yang saya nampak, seorang lelaki, 2 orang student perempuan, semuanya pakai tudung. Abang nampak siapa ni? Bila Cici cakap macam tu, Abang Andy muka dia dah jadi lain. Kamu ni jangan main-main macam tu Cici, tak baik tau. Abang tanya betul-betul ni, ada tak nampak student yang pakai baju warna merah, free hair, rambut panjang? Tak ada bang. Cici jawab macam tu. Tapi Cici ni dah rasa macam lain macam lah bila Abang Andy tanya macam tu. Lepas tu Abang Andy ni dia tak puas hati dengan jawapan yang Cici bagi. Dia jumpa dengan seorang lagi pekerja yang ada dekat situ, dekat kaunter. Dekat kaunter tu ada Putri, nama dia Putri. Putri ni dia bekerja sebagai seorang sales lah, bahagian sales dan juga bahagian jaga kaunter, cashier lah. Dia tanya dekat Putri, Putri, tadi kamu nampak tak abang bawa masuk student intern jalan dekat dalam ni? Lepas tu Putri jawab lah, ada bang, kenapa? Nampak tak ada seorang student ni yang pakai baju warna merah, free hair, rambut panjang? Bila Putri dengar Abang Andy tanya pasal student perempuan tu, muka dia macam berubah sikit.
Dia diam sekejap. Lepas tu barulah dia jawab, ada bang, tapi dia macam nak cakap sesuatu lah. Belum sempat puteri ni nak jelaskan, nak sambung bercakap tu, tiba-tiba handset yang ada dekat tangan Lina berbunyi. Ada mesej masuk. Jadi Lina pun bukalah handset dia, tengok ada mesej masuk. Assalamualaikum Puan Lina, saya Amalina, dia cakap. Amalina, saya adalah salah seorang student yang nak buat intern, yang patutnya lapor diri hari ni lah. Tapi saya ada kecemasan dekat rumah, jadi saya tak dapat nak hadir nak lapor diri hari ni. Saya mohon maaf dan saya janji esok saya akan datang lapor diri. Terima kasih Puan Lina. Macam tu je. Jadi Lina ni ditunjuk pada Abang Andy. Bang, tengok ni bang, ada seorang student tak boleh datang hari ni. Bila Abang Andy tengok mesej yang masuk dekat handset Lina ni, dia rasa macam seram sejuk. Kalau betul seorang tak datang, total student ada 4 orang sepatutnya, dan tadi dia buat tour tu memang ada 4 orang student yang ikut dia, daripada farmasi dekat luar sampailah dekat klinik. Memang ada 4 orang. Maksudnya sepatutnya kalau seorang tak datang, sepatutnya ada 3 lah kan. Ditambah pula student perempuan yang baju merah rambut panjang ni, Cici tak nampak. Puteri nampak tapi Cici tak nampak. Dia dah mula rasa lain macam. Lepas tu bila dah Abang Andy tengok tu dalam keadaan yang macam senyap sekejap tu, keadaan yang macam berdebar-debar tu, si Puteri pun sambunglah bercakap. Bang, saya rasalah student perempuan tu tadi yang baju merah rambut panjang tu, saya rasa bukan orang dah bang. Saya rasa hantu dah, sebab saya tengok pelik sangat. Lagipun dekat klinik kita ni, abang tak pernah dengar ke? Memang ada kabar angin yang mengatakan ada satu makhluk halus ni yang suka menjelmakan diri tak kira masa. Malam pun ada, siang pun ada. Abang Andy masa tu dia macam senyap sekejap. Dia tak tahu nak cakap apa. Lepas tu dah senyap sekejap tu dia pun cakap, aku tak percayalah, takkanlah ada hantu nak menjelma siang-siang hari. Dia cakap macam tu. Abang Andy masih lagi rasa tak puas hati dengan perkara ni. Jadi Abang Andy dia ajak Lina untuk pergi tengok student tu dekat sebelah, dekat klinik. Tapi sebab tadi dia tinggalkan budak-budak tu, student tu semua dekat klinik. Maknanya orang klinik lah yang ambil alih masa tu. Okey, dia cakap dekat Lina, jom kita pergi dekat sebelah, kita tengok sendiri. Student yang berbaju merah rambut panjang tadi tu betul ada ataupun tak ada. Lina pun ikut pergilah dekat sebelah, dekat klinik. Nampaklah dekat situ student 3 orang masih lagi ada dekat situ, berada dekat kaunter klinik. Masa tu dia tak nampak pun student baju merah berambut panjang, free hair rambut panjang, dia tak nampak pun. Jadi Abang Andy pergi, dia tegurlah budak 3 orang ni, student 3 orang ni. Mana kawan kamu yang pakai baju warna merah rambut panjang tadi? Dia pergi kat mana? Lepas tu student 3 orang ni berpandangan antara satu sama lain. Dia orang pun cakap dekat Abang Andy, Cik Andy, kami 3 orang je. Cik Andy nampak siapa ni? Bila dengar student 3 orang ni cakap macam tu, muka Abang Andy dah mula pucat. Abang Andy cakap lah, tak adalah, saya bergurau je, dia cakap macam tu lah. Lepas tu dia ajak Lina balik semula ke farmasi. Jadi sepanjang hari tu memang Abang Andy ni muka dia pucat, dia tak banyak cakap macam biasa. Biasanya dia tak macam tu. Biasanya dia ceria, muka dia ceria dan dia ramah lah, bercakap dengan semua orang. Sampai sekarang ni Abang Andy dan Lina masih lagi tak tahu siapa yang Abang Andy nampak berbaju merah rambut panjang free hair tu. Yang peliknya Puteri pun nampak benda ni. Jadi adakah perempuan yang berambut panjang baju merah ni manusia ataupun makhluk halus? Itulah kisah yang diceritakan oleh Lina, berlaku di Kota Bandung, Indonesia sekitar tahun 2018. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama Ayu untuk memudahkan cerita. Tak pastilah kejadian ni berlaku di bahagian mana di Indonesia, tapi berlaku dekat Indonesia lah. Berlaku sekitar tahun 2019. Semasa perkara ni berlaku, Ayu dan juga keluarga dia baru sahaja berpindah ke sebuah kompleks taman perumahan, syarikat tempat ayah Ayu bekerja. Dan perkara ni berlaku selepas 3 minggu Ayu dan juga keluarga dia berada tinggal dekat situ. Okey, jadi tempat
Ayu pindah ni, tempat kompleks taman perumahan baru tempat Ayu dan juga keluarga dia tinggal ni, dikatakan kawasan yang keras. Dan memang kalau tengok dekat situ memang agak seram lah. Kenapa? Sebab kompleks perumahan ni dia sunyi. Dia sunyi. Masuk aja waktu petang, memang tak nampak siapa-siapa pun berada dekat luar rumah. Apatah lagi waktu malam, memang tak ada orang dekat rumah. Kebanyakan penduduk yang tinggal dekat situ memang suka berkurung aja dalam rumah dan tak bersosial sangat. Kalau waktu pagi tu adalah kadang-kadang jiran datang ke rumah, adalah waktu pagi pergi sekolah, Ayu pergi sekolah macam biasa. Tapi bila menjelang petang, memang langsung tak nampak siapa-siapa dekat luar. Sebenarnya ada sebab kenapa berlakunya perkara itu. Selepas lebih kurang 3 minggu Ayu sekeluarga tinggal dekat situ, Ayu adalah kenal beberapa orang kawan. Bila dia pergi sekolah, dia berkenalan lah. Ramai juga yang tinggal dekat kompleks perumahan yang sama. Jadi daripada situ, Ayu ni bila dah ada kawan, dia tanyalah, dia bersembang dengan kawan dia. Kenapa dekat kompleks taman perumahan kita tu, kenapa macam sunyi sangat Kenapa macam susah nak nampak orang dekat luar? Petang-petang, malam-malam tak ada orang. Daripada situlah kawan-kawan dia buka cerita. Macam ni, aku tahu kau baru, kau tak tahu apa-apa kan. Dekat kompleks taman perumahan kita tu, ada satu makhluk halus yang memang dah ramai orang tengok. Makhluk halus ni, hantu ni, dia suka menjelma berpakaian serba merah. Dah ramai yang kena. Ada yang nampak benda ni terus pengsan, ada yang nampak benda ni terus demam seminggu, demam teruk, yang jatuh sakit pun ada, dan ada yang sampai kerasukan bila ternampak makhluk ni. Dan bila orang tanya, semuanya nampak benda yang sama. Makhluk yang memakai satu makhluk halus yang pakai pakaian serba merah. Tapi kawan-kawan si Ayu ni cakap, benda ni juga boleh menyerupai benda lain. Maknanya bukan sepanjang masa dia menjelma sebagai seorang yang pakai baju serba merah. Jadi Ayu ni dia penakut. Jadi bila dia dengar kawan-kawan dia cakap macam tu, memang jadi bertambah takutlah dia. Tapi Ayu cakap itu tak bermakna dia percaya 100% apa yang kawan-kawan dia cakap. Boleh jadi kawan-kawan dia cakap macam tu semata-mata nak menakut-nakutkan dia saja. Maklumlah dia orang baru kan. Sampailah satu hari. Ada satu hari ni, ada seorang pak saudara Ayu datang melawat dia orang sekeluarga dekat rumah tu. Masa pak saudara Ayu ni sampai dekat rumah, dah nak gelap lah, dah nak maghrib masa tu, lewat petang sampai. Tapi Ayu perasan pak saudara dia ni, pak cik dia ni berkelakuan pelik. Pak saudara dia datang menaiki kereta. Masa dia turun daripada kereta tu, Ayu perasan pak cik dia kelam kabut, nampak berpeluh-peluh, nampak macam muka dia macam merah, macam orang dalam keadaan ketakutan. Jadi bila dah sampai depan rumah tu, Ayu tegur lah, kenapa ni pak cik? Pak cik dia cakap pada Ayu, tadi pak cik ada terlanggar seseorang. Bila dengar macam tu, Ayu terkejut lah. Terlanggar orang? Lepas tu macam mana pak cik? Orang yang pak cik langgar tu macam mana keadaan dia? Okey ke tak? Lepas tu pak cik Ayu ni cakap, orang tu hilang. Dia cakap macam tu. Bila Ayu dengar pak cik dia cakap macam tu, memang pelik lah kan. Dah langgar orang tu hilang. Tapi Ayu tak adalah banyak soal sebab masa tu dah nak maghrib. Jadi Ayu pun jemputlah pak saudara dia, pak cik dia masuk. Jadi masa tu pak cik Ayu ni, pak saudara Ayu ni, dia tumpang solat lah dekat rumah Ayu. Tumpang solat, dah selesai solat, Ayu buatlah air bagi pak cik dia minum. Jadi bila dah selesai minum tu, Ayu ditanya lagi pak cik dia. Pak cik dia dah nampak okey sikit, dah tenang sikit. Dia tanya, macam mana pak cik, apa yang jadi tadi sebenarnya? Pak cik Ayu pun ceritalah. Tadi masa pak cik dah sampai dekat selekoh nak masuk dekat taman perumahan kamu ni, entah daripada mana tiba-tiba datang seorang perempuan melintas laju depan kereta pak cik. Pak cik memang tak sempat nak break, tak sempat nak apa, terus rempuh perempuan ni. Memang kuatlah pak cik rempuh. Pak cik tekan brek mengejut sampai kepala pak cik ni kena steering kereta. Memang langgar betul perempuan tu. Jadi bila pak cik angkat balik kepala, pak cik tak nampak dah perempuan tu. Jadi mungkin perempuan tu jatuh depan kereta lah. Pak cik turun daripada kereta, pak cik tengok dekat depan kereta tak ada sesiapa pun.
tengok dekat tepi kiri kanan bawah kereta, dekat belakang. Memang kawasan tu tak ada orang langsung. Dekat kawasan kereta tu tak ada, berhampiran dengan kereta tu tak ada, dan juga kawasan sekeliling memang tak ada sesiapa, hanya pakcik tu seorang aja ada dekat selekoh tu. Jadi Ayu ni tanya lagi pakcik dia, "Pakcik, macam mana rupa dia pakcik?" "Manalah tahu kalau saya kenal kan." Lepas tu pakcik Ayu ni bagi tahu pada Ayu, pakcik memang tak nampak muka dia lah, sebab benda ni berlaku dengan sangat pantas. Tapi rambut dia panjang dan dia berpakaian serba merah daripada atas sampailah ke bawah. Bila Ayu dengar pakcik dia cakap macam tu, perempuan rambut panjang pakai baju serba merah, dia terus meremang. Maknanya betul lah apa yang kawan-kawan dia cakap. Sebab kalau kata orang dah langgar, mesti dia ada dekat situ. Nak lari pun, nak bangun pun memang tak boleh kan, sakit nak berlari laju sampai boleh hilang daripada pandangan dalam masa yang singkat macam tu. Memang bukan manusia lah, Ayu rasa. Jadi daripada situ Ayu dah mula percaya apa yang kawan-kawan dia cerita. Tapi bukan itu saja perkara yang pelik yang Ayu dengar. Pernah juga Ayu alami sendiri perkara macam ni. Pada satu hari ni, masa tu dah malam lah, mak Ayu dia minta tolong pada Ayu untuk tolong hantarkan satu barang yang kawan ibu dia punya. Pagi tadi ada kawan ibu dia datang ke rumah dan dia ada tertinggal barang. Malam baru mak Ayu perasan barang tu ada dekat situ. Jadi mak Ayu minta tolong Ayu untuk hantarkan barang tu malam tu juga ke rumah kawan dia. Ayu sebenarnya kalau ikutkan hati memang tak nak keluar lah, takut kan. Tapi tak sampai hati nak tolak permintaan mak dia. Jadi Ayu pun keluarlah, bawa barang tu keluar. Ayu nak pergilah dekat rumah kawan mak dia ni, kawan ibu dia ni. Sebabnya kawan mak Ayu ni, ibu Ayu ni terletak di kompleks perumahan yang sama. Cumanya blok perumahan dia terletak di bahagian belakang. Dekat kompleks perumahan tu lah. Taman perumahan tempat Ayu sekeluarga tinggal pula terletak agak depan, kawasan yang depan. Jadi masih lagi dekat kawasan yang sama. Ayu pula memang dah pernah lah sebelum ni, pernah lah naik motor ronda-ronda kawasan tu sampailah dekat blok belakang. Dah biasa pergi, cuma tak tahu nombor rumah saja. Mak Ayu pun dah ada bagi tahu nombor rumah kawan dia dekat mana. Jadi Ayu pun start motor dan keluar daripada kawasan rumah dia. Jadi malam tu Ayu cakap malam lagi menakutkan kawasan tu sebenarnya, sebab lampu jalan banyak, tapi lampu dia mentol tu jenis yang malam. Dia tambah pula memang tak ada orang pun malam-malam dekat jalan, atas jalan dekat kompleks perumahan tu. Tapi tak apa, Ayu dia tungganglah motor, perlahan-lahan tunggang motor. Perkara ni berlaku masa Ayu dia menghampiri satu roundabout, tempat yang bulat tu kan, roundabout yang kecil ni lah dalam taman perumahan. Daripada jauh Ayu dapat lihat ada seorang lelaki menunggang motor, dan lelaki ni dia pusing dekat roundabout tu. Jadi Ayu dia rasa lega lah bila nampak ada orang lain dekat atas jalan. Maknanya dia bukan seorang-seorang lah malam tu. Tapi makin lama Ayu nak menghampiri roundabout tu, makin pelik. Sebabnya lelaki tadi yang dia nampak daripada jauh naik motor tu, yang pusing roundabout tu, dia pusing berkali-kali roundabout tu, tak masuk-masuk simpang. Jadi Ayu dah mula rasa pelik. Kenapa dia ni? Bila betul-betul nak sampai dekat roundabout tu, barulah lelaki ni dia ambil salah satu simpang yang ada dekat situ. Dan simpang yang lelaki ni ambil adalah simpang yang sama Ayu nak masuk, nak menuju ke rumah kawan ibu dia dekat blok belakang. Tapi yang peliknya, bila lelaki ni masuk je simpang tu, berapa saat lepas tu Ayu pun masuk simpang yang sama, lelaki tu terus hilang. Lelaki yang tunggang motor tu terus hilang. Sedangkan dekat kawasan tu memang tak ada rumah-rumah jauh lagi nak sampai dekat kawasan perumahan. Tak tahu lelaki tu hilang ke mana. Nak cakap dia parking tepi jalan, tak ada. Hilang macam tu aje. Jadi masa tu Ayu fikir yang dia nampak pusing-pusing roundabout tu naik motor tu memang bukan orang sebenarnya. Sebab kawan-kawan dia cakap benda tu bukan sahaja boleh menyerupai perempuan yang berpakaian serba merah, tapi boleh juga menyerupai benda lain. Jadi itulah benda pelik yang Ayu pernah hadapi, yang dia pernah tengok dengan mata kepala sendiri. Jadi sebenarnya Ayu sendiri pun tak ada jawapan
Lelaki yang naik motor yang pusing roundabout tu, yang hilang lepas ambil selekoh tu, adakah dia manusia ataupun benda lain? Ayu sendiri pun tak tahu. Itulah kisah yang Ayu ceritakan yang dia alami sepanjang dia tinggal dekat kompleks taman perumahan tu, di Indonesia sekitar tahun 2019. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang bell notification, butang loceng, untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang ada dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.